Ada sebuah kondo luxury yang saya discover dekat Bukit Damansara yang harganya jut. Ni dia, The Peak Bukit Damansara. Berapa income yang saya nak beli sebuah unit dekat sini? Jom, saya tolong breakdown. Untuk sebuah unit yang 5 bilik 4,000 square feet, harga bermula 8.9 juta ringgit. Deposit kalau 10%, 890,000. Untuk MOT, SPA, legal fee, financing duty, kita ambil lah 6%. Equals to 534,000. Total upfront yang kena ready untuk sebuah rumah ni adalah 1.424 juta ringgit. Installment kalau saya kirakan untuk 35 tahun, sebulan kena prepare RM35,466. Kalau setahun pula, RM425,595. Harga bukan main-main ni. Berapa pula dia punya yearly expenses? Jom. Untuk maintenance, let's say 1 square feet 55 sen, kalilah dengan 4,800 square feet, kalikan pula dengan 12 bulan. Jadi setahun kena prepare RM26,928. Untuk segala tax kita ambil lah 4% setahun. Equals to RM15,400. Untuk basic repair dan juga maintenance kita letakkanlah RM26,700 untuk setahun. Total up yearly expenses untuk sebuah unit dekat The Peak ni adalah RM69,128. Campurkan yearly installment dengan yearly expenses, maka dapatlah RM494,723. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan minimum kena prepare RM41,227. Berapa income yang saya nak beli sebuah unit dekat The Peak ni? Katalah nak gunakan 40% saja daripada income. Sebulan income minimum kena ada RM103,000. Kalau nak gunakan 30% saja daripada income, sebulan income kena ada RM137,000. Tak kisahlah rumah korang mahal ke murah. Bagi saya, kebahagiaan terletak kepada orang yang dalam rumah tu. Ayat nak sedarkan hati je. Rumah kat mana pula yang kita patut breakdown untuk next video? Cuba korang suggest.